tunggu ada simptom saja baru nak buat pemeriksaan perempuan. Okey, yang mana penyakit jantung ni bukan tunggu ada simptom saja baru nak buat pemeriksaan. Sebab penyakit jantung perempuan dia boleh jadi dua perkara lah. Satu, perempuan penyakit jantung dia boleh jadi adanya tanda-tanda seperti yang kita kongsikan lah. Sakit dada, berdebar-debar, sesak nafas, sakit dekat bahagian belikat kan. Okey, yang mana cepat penat, cepat mengasut, itu simptom-simptom. Tapi perempuan anda kena tahu yang mana penyakit jantung juga perempuan dia boleh berlaku tanpa sebarang tanda-tanda, yang mana perempuan memang terbukti. Okey, 40% perempuan yang mana memang terbukti 40% daripada pesakit jantung mengalami masalah jantung tanpa sebarang tanda-tanda. So itu yang kita takutkan perempuan. Okey, itu yang kita takutkan, yang mana dia boleh jadi tanpa sebarang tanda-tanda. So better kalau perempuan alami simptom macam